Tuan-tuan dan puan-puan, setelah saya jelaskan petang tadi, saya baru tengok sekali lagi wawancara pemimpin Sunni Kurdish di Iran. Sekali lagi saya dengar dengan penuh teliti. Dia mengesahkan bahawa pemimpin-pemimpin Kurdish yang berada di Amerika, Kurdish Iran, bukan Kurdish Iraq, Kurdish Iran berada di Amerika telah berunding dengan Amerika, tapi tiada arahan untuk mengarahkan tentera Kurdish daripada Nabajaz Iran untuk melancarkan serangan. Berarti tentera Kurdish yang berada di dalam wilayah Iran, Sanandashnya, okey, ini wilayah Kurdish otonomi yang ada di Iraq. Wilayah Kurdish otonomi di Iraq inilah yang menjadi kunci kekeliruan dan juga kecelaruan kerana wilayah Kurdish ini ditubuhkan oleh Amerika. Apabila Iraq mengalami perang saudara dan kemudian penindasan ke atas orang Kurdish lama dilaksanakan oleh Saddam Hussein, bila Saddam dijatuhkan pada 2003 dan ketika Amerika nak memerdekakan semula Iraq, mereka telah meminta kerajaan baru Iraq menandatangani satu persetujuan di mana orang-orang Kurdish ini mendapat wilayah otonomi dari segi politik dan otonomi dari segi ekonomi. Oleh kerana kedudukan wilayah Kurdish ini bersempadan dengan wilayah Kurdish milik Sanandash, berarti mereka pernah berjuang bersama dalam tempoh yang panjang daripada 1984 hinggalah cita-cita Republik Kurdistan ditarik balik oleh pengasas dia, iaitu Ahmad Ocalan yang kini dipenjarakan di Turki. Jangan lupa subscribe dan tonton video penuh di Suara Dunia.